Okay, ni antara kawasan rumah kita orang lah. So bersepah lagi. Dah 6 bulan macam ni. 6 bulan macam ni. Disebabkan nak siapkan dapur. So genap sebulan lah kot. 6 bulan dah ready. Okay. Yang pejam mata dulu kot. Yang pejam mata dulu. Sekejap kita masuk dapur. Belum. Sabar. Apa? Dah nak betul. Belum. Okay. Belum eh? Mana? Yang ni mana? Okey dah. Okey buat mata. Okay. Buat mata dah? Okay. Okey. Sini sikit. Okay. Sekejap. Tada. Belum lagi. Okay. Belum lagi. Tada. Alright. Cepatlah. Tada, belum lagi. Dah kipas. Dah kipas magic Ada kipas. Tapi yang ni dia esok baru buat ni. Dia baru buat. Itu untuk apa? Tadi sebab dia tadi korek lubang kan. Untuk Oh, dia pasang wire. Yang paling best siapa yang ni? Magicnya. Belum. Yang paling best ni. Lama je. Lama je. Saya set dipasang part yang nak ni. Wah, dah siap. Hari ni kita pasang Boleh bateri ni. masak. So hari kita pergi singgah kedai. Kita beli bateri dia. Bateri dia dia bawa bateri dia. Yang cantiknya. So, yang ni dah, ni boleh pakai tangan. Ini dia betulkan ke? Dah, betul ke dah? Yang ni sensor. Ni sensor. Motion sensor. Oh, Alhamdulillah finally siap pun. Ni mati. Yang ni? Besar? Lepas tu dah tutup? Ni lampu. Lampu minum kot. Lagi, sekali lagi. Gitu. Okay, sekali. Okay. So, 2 kali. Happy tak? 2. Happy. Thank you, ah. Thank you. Thank you. So, kita orang punya Dah siap. dapur kita boleh siap. Esok ni, Jumaat ni pasang island. Ni ada island. Ada island. Nanti pasang dengan kita punya microwave ni. Yang ni peta ais lama. Ni peta ais baru. Tak ada lah. Ni yang tengok ni. Lembat je. Okey, air pun bercorak. Ya. Tada. Beri kat kunci senang. Dapat dah dapur idaman. So tinggal tunggu masak siap-siap je. Semoga suami murah rezeki selalu. Amin. Amin. Thank you, yang. Dah. Okay, nanti kita open house. Yang ni Nanti pun kita orang buat nanti open house Yang ni sementara je. Inilah banyak berjasa sementara kita orang tak ada. Dapur ni lah kita orang guna untuk panaskan makanan. Sebab tak ada benda kan. Cantik lagi. Tapi kita orang tak akan guna ni dah. Sebab kita orang akan guna Built-in punya. built-in punya. Ni microwave oven. Kita orang guna yang ni. Untuk ni pun ada guna. Mana kita punya tu? Satu lagi. Cantik. Untuk oven. Ni Yang baru nampak corak je kan. kita ada ni juga. Apa tu? Cuma yang ni kita orang pilih corak yang dia tak obvious sangat sebab kita orang sebab dapur kita orang kecil, so kita orang nak bagi dia nampak luas, so kita orang ambil macam ni lah. Kalau tak, awak nak hitam. Tapi nampak cantik lah. Tapi yang ni dia naik-naik lah. Sebab konsep kita orang nak nampak dia mewah lah. Nampak mewah. Simple tapi mewah. So, nanti tak kemas lagi, nanti kita kemas. So barang-barang semua kat depan tadi lah. Macam korang nampak. Okay, bye-bye.